Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Hari ini saya akan tunjukkan koin yang seperti mana yang saya janjikan dekat korang untuk dikongsikan. Okey, ini adalah antara koin yang saya selalu bagi tahu. Kita sebenarnya macam sekarang ni, saya hanya menggunakan yang aktif lah untuk kita entry features ni. Saya pakai dua je. Saya pakai Wix dan Maxi. Dua ni memang saya pakai. Jadi, kalau kata so far, sebab ada orang tanya saya dekat Maxi, kenapa tak gunakan macam MX token tu kan? Okay, so far MX token dia belum lagi nampak dia punya potensi. Saya hanya sharekan benda yang berpotensi dulu. So far MX saya punya alert tak trigger lagi. Kalau kata besok dah trigger, saya bagi. Don't worry. Siapa yang dah register menggunakan Maxi, ada yang tanya, fikir tak nak bagi ke Maxi? Bukan saya tak nak bagi. Masalahnya dia belum perform lagi. Macam itu kita ada bagi juga. Tapi tak apa. Saya dah letakkan alert. Nanti saya akan, kita akan, bila the right time, then kita akan bagilah. Okay, the right time kita akan bagi. Don't worry. Okay, so ini adalah Wix punya token. Seperti mana yang saya cakap. Performance is quite good. Okay, kalau kata fotos yang baru, okay, tak join lagi kita before this. Ini adalah kita punya entry before saya bagi. Kalau kata korang, siapa yang ikut saya lah, siapa yang ikut awal dulu, ini adalah entry point di mana kita entry lebih kurang kat sini. Okay, entry point yang kita bagi before this. Sebab ini adalah coin yang consider tak ada dia punya, tak ada narrative. Ni Kalis narrative. Macam sebelum ni saya bagi XRP harga 40 sen, itu dia ada narrative. Yang ni tak ada narrative. Apa yang saya share ni adalah yang tak ada narrative. Jangan compare dengan yang waktu kita bagi XRP 40 sen tu, sebab XRP koin-koin yang lain ni dia ada narrative. Okay, dia ada narrative. Tapi untuk Wix token ni, dia tak ada narrative. Sebab dia coin exchange. Okay, kalau kata kita tengok the last harga dia dekat 0.13. Saya percaya ramai yang masih pegang. Okay, dekat dalam ni masih yang pegang. So far macam itu kita ada, kalau kata kita tengok, kita ada penurunan. Saya kata it's time to take profit lah. Tapi even kalau kata korang dah take profit pun, still lagi profit. Okay, kita tengok daripada before this, katalah kita ambil kat sini kan, sebelum dia down hari tu. So still lagi at least kita secure kita punya 100% punya profit. And then the rest, kita boleh entry balik, no problem. Okay, sebab kita untung kat sini. Siapa yang dah take profit, ada yang dah take profit hari tu kat sini. Yang join kita yang take profit kat sini sikit. Ada yang masih hold lagi. So far ni hari tu saya ada bagi, boleh take profit sikit kat sini. So far kalau kata siapa yang masih pegang, macam saya cakap lah, untuk coin macam itu, that 2021, siapa yang follow kita daripada awal-awal, saya ada pernah bagi BNB coin. Okay, BNB coin. Lepas tu saya ada bagi yang coin-coin yang kita boleh simpan lama tau. We talking about coin-coin yang kita boleh simpan lama. Macam contoh macam XRP kan. Kita boleh simpan lama, tapi kita tengoklah pada kita kena faham. Bila ada narrative, maknanya ada orang kata dia ada season lah. Dia ada season. Tapi kalau basically macam coin exchange ni, yang ada especially Wix ni, dia ada kelebihan dia sebenarnya. Yang saya nampak for now lah. Macam before this, BNB coin pun still lagi relevant, still lagi pegang. Saya masih pegang lagi walaupun saya tak trade dekat Binance, tapi saya still percaya coin tu masih ada harga. Tapi of course lah, harga tu dah mahal. Dia tak sama 600 lebih. Yang ni we talking about this coin kurang daripada 10 sen. So coin ni ada peluang bergerak lagi. Sebab kalau kata even sekarang, kalau kata korang beli pun dan simpan, let's say lah in future kita tak pakai Wix, katalah
tiba-tiba suddenly dia punya support dia tak okay dan sebagainya. Tiba-tiba kita tak pakai. So far, coin dengan servis adalah dua perkara yang berbeza, tapi of course dia akan memberi impact jugalah. Macam Binance, servis dia bagus dulu, okay, and then kemudian dia still volume number one. That's why BNB still lagi, dan dia ada ekosistem yang bagus. Antara coin, okay, kita tengok macam Wix pun dia ada ciri dia tu. That's why saya bagi that time dekat 0.132 ni, saya kata coin ni boleh pergi jauh. That time saya kata coin ni memang boleh dengan dia punya operation dia, dengan data yang ada. Saya rasa ini orang kata memberi satu possibility yang tinggi untuk dia naik. So far bila last kita tengok dia naik, dia naik. Kita tak boleh jangkakan dia terus naik macam ni. Memang kita tak boleh jangkakan. Tetapi apa yang saya katakan, ini adalah satu orang kata keyakinan para pelabur ataupun orang-orang yang memegang WXT ni, bahawasanya coin ni boleh berpotensi. Dan of course kalau kata dari segi manipulation, standard exchange mesti akan ada manipulation untuk naikkan dia punya coin sendiri. Jujur cakap memang ada. Tetapi kat sini kita tengok selepas kenaikan dan turun, dia stable balik. Which is orang kata mungkin kita tengok mungkin ada manipulation kat sini, tetapi kat sini dia backup balik kat sini. So this is the real price yang kita tengok selepas daripada naik tu. So ini orang masih consider untuk buy dan hold WXT. Ni kalau kata ada orang tanya saya kan MX. Bukan saya tak nak bagi, MX okey, SNJ okey, bukan kata tak okey. Cuma saya banyak kalau kata kita tengok ni adalah penurunan, sentiasa menurun dia punya ni. Tapi boleh tak? Boleh. Sebab itu saya kata dia boleh naik. Cuma kita kena tengok dari segi operasi, kita kena tengok dari segi banyak benda yang kita perlu lihat sebenarnya. Banyak benda yang kita perlu lihat untuk kita menentukan, at least orang kata membuat kesimpulan ataupun membuat analisis coin ni akan naik. Bukan saya kata coin tak naik, SNJ tak bagus, tak. SNJ ni pun bagus juga. Maxi, Wix ni antara yang saya pakai. Cuma untuk token ni, okay, kalau kata kita tengok, dia berada dekat bawah sini. Dia belum kalau kata nak masuk boleh lah. Early punya ni kalau kata korang nak masuk boleh je. Tak ada masalah pun. Tapi macam saya cakap macam tadi. Macam tadi kita melihat possibility yang ada. Possibility yang ada yang kita lihat boleh berlaku dalam masa yang sangat pendek. Kita hari tu kita bagi dekat sini and then suddenly dia naik dan kita tengok dia still lagi dalam lingkungan 100%, which is hari tu ada yang dapat free token, ada yang buy tambah. So pada saya ini adalah satu investment yang baik lah. Ni pendapat peribadi saya lah. Saya kalau kata untuk masa sekarang, untuk masa sekarang apa yang saya boleh katakan, coin ni masih ada ruang untuk kita lihat dia naik lagi. Ada ruang untuk kita lihat dia naik lagi. Tetapi kalau kata dah terlepas, don't worry, saya akan bagi this entry, korang boleh consider untuk pump, tapi tak sekuat kenaikan yang before this. Kita tengok kenaikan yang sangat drastik dekat sini. So kalau kata siapa yang nak early entry, consider untuk early entry. Tapi tak apalah, kita akan monitor this movement. Ni consider saya belanja korang yang mana masuk dekat dalam ni, kita bagi entry awal. Entry awal kat sini untuk WXT. WXT. Kalau kata kita tengok kat sini. Sekejap. Siap saya bagi.
Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Boleh komen dekat kita punya chat. Okay, kita bagi entry dekat sini. Okay, korang boleh, nanti saya bagi summary lah. Okay, dekat korang boleh entry. Okay, saya akan bagi screenshot ni. Okay, saya akan bagi screenshot ni. Okay, kita ada entry dekat 27 sen. Okay, dan kemudian kita akan lihat possibility coin ni. Ni kita tengok last price kat sini, still lagi kat sini. Dan apa yang kita boleh expect adalah price akan at least akan cuba dekat all time high balik. Lebih kurang dalam 22%. Ni apa yang kita boleh nampak. So far. Okay, so saya marking dulu. Saya bagi dekat korang, terus at least korang boleh buat rujukan. Okay, kita hijau ni maknanya kita take profit lah. Kita expect dia akan naik dekat situ. Okay, kita tengok dekat sini. Saya padam ni lah. Okay, kita this until here. Okay, apa yang saya buat biasanya dekat dalam, especially dalam circle premium lah, saya akan bagi this kind of publish punya idea. Okay, kita akan bagi spot idea. Saya akan bagi dekat kita punya community yang ni, entry long. Dekat dalam ni dia tak boleh buat bahasa Melayu, so kita pakailah bahasa Inggeris. Okay, so korang faham lah ni. Okay, idea WXT 20%, lebih kurang lah. Okay, so saya bagi ni. Saya akan bagi terus dekat kita punya ni untuk korang monitor. Okay, untuk korang monitor. Ni biasa saya bagi dekat saya punya premium macam ni lah. Siapa yang dalam premium circle, okay, premium circle, saya bagi this TradingView punya posting lah. Macam ni, jadi dia boleh tengok. Okay, saya bagi kat sini. Saya bagi kat sini. Ada soalan tak kejap? Okay, saya bagi dekat situ. Siapa yang tak ada akaun boleh lah, kalau kata nak daftar under kita punya ni. Okay, itu saya dah bagi kat situ. Okay, saya forwardkan dekat kita punya community. Saya bagi setup idea lah. Okay, dekat under setup idea korang boleh tengok tu, saya dah bagi kan. Saya bagi juga dekat kita punya Discord channel. Okay, kalau tak ada apa-apa, korang tengok ni. Ini korang boleh dekat sini. The best is kalau kata siapa yang ada dekat dalam premium, korang boleh tengok lah. Bila saya bagi entry ataupun signal tu, saya akan bagi dekat sini. Jadi korang boleh play. Korang boleh tengok apa live selepas tu. Market akan pergi mana, price akan pergi mana, macam tu. Contoh, saya buka contoh. Ni ada yang tanya itu, fikir apa beza circle yang saya masuk sekarang dengan circle yang circle yang premium. Okay, saya tunjuk. Premium biasa saya bagi ada spot lah, and then kita ada bagi untuk macam ni. Okay, kalau kata korang tengok sekejap, saya keep buka Brave lah sekejap. Saya dah tak pakai Brave sebab berat sangat. Saya tutup dulu Brave ni. Okay, tak pakai Brave ni. Kita buka
Korang tengok ni Ini adalah BTC yang saya bagi dekat saya punya premium punya circle. So saya ada bagi this entry, warna orange ni adalah fast entry lah kita masuk. So kita ada entry point, kita ada TP lah. So bila macam ni kita boleh tengok apa keadaan dia. Kita jadi korang tak perlulah nak marking sendiri, nak tengok timing, senang lah. Okay, so kita tengok macam ni, nampak. Bila kita play nampak kat sini kan, dia almost kena kat sini tapi tak kena. Okay, nampak kat sini 99,491 dekat sini almost lah CP. Tapi siapa yang entry saya tak bagi ni, saya letak tak silap saya. Ya, saya tengok. Yang ni saya tak bagi SL, saya bagi OPEC SL. Sebab entry kita kat sini dan ini saya bagi ni boleh masuk untuk leverage yang tinggi lah. Leverage yang tinggi saya bagi. So kita tengok kat sini dia almost kena. Okay. And then entry kat sini pun profit kita tengok TP1, TP2, TP3 semua kena. Semua kena. Saya pun baru nak update. Saya kadang-kadang kalau kata TP dah kena, saya tengok kadang saya punya entry tu, saya masuk position kan. Saya tengok saya punya position dah hilang je. Tu cara saya. Saya tak akan monitor satu-satu, tak ada. So kita tengok TP1, 2, 3, kita kata monitor 106, possible tak kan, kita ada bagi tahu kan. And then tadi saya ada bagi satu entry lagi dekat dalam circle. Dalam circle saya ada bagi kan entry 10. Yep. Berapa tadi saya bagi? Pas entry BTC HR 107,300. 107,300. Dah kena lah. Ni second entry. Second TP. Saya bagi untuk kita punya circle. Dekat circle pun ada juga bagi kat sini. Cuma untuk kalau kata premium ni dia ada macam ni. Kalau kata siapa yang tanya saya apa beza kan, kita ada bagi spot, kita ada bagi entry FL, okay, full leverage. Sometimes kita tengok lah pada keadaan ada, kalau tak ada tak ada lah. Sebab kita tengok pada orang kata entry tu chances tinggi ataupun rendah. Okay, then kita bagi macam ni lah, korang boleh monitor. Macam tadi, kalau kata tengok, waktu saya post, nampak 2 hari yang lepas, adalah rekod kat sini. Sebab itu kalau kata, biasanya, saya tak monitor sangat. Saya jenis memang saya tak monitor sangat. Saya tak ada kata, oh, hari ni TP yang kena. Saya tidak mengajar saya punya circle saya, student saya, untuk menjadi hamba chat. Saya tak ajar, saya tak apply benda ni. Dulu, yes, saya apply, tapi sekarang ni kita more to focus on, orang kata kita nak cari, kita bukan saja nak keuangan, tapi kita nak masa juga. Masa tu adalah, pada saya masa adalah paling berharga selagi. Selain daripada duit adalah masa is number one lah. Masa tu kita tak boleh patah balik. That's why siapa yang belajar, saya dah ajar macam mana kita nak urus kita punya masa, macam mana kita nak menjadi seorang trader 1%. Kita tak nak menghadap chart 24 hour. Sebab benda ni saya dah buat dulu. That's why saya come up dengan plan. Saya kalau kata hari ni hipokrit lah kalau kata saya kata be 1%, tapi saya sentiasa bagi, lepas tu monitor 24 hour. Dia jadi macam kita hamba chat lah. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak, that's why saya kata siapa yang bekerja, siapa yang tak ada masa, korang pun boleh trade. Korang pun boleh trade. Janji korang tahu uruskan macam mana. Sebab dekat luar sana, dia perlu buat setiap sentiasa entry tu sentiasa ada dan sebagainya. Walaupun ada risk yang tinggi, walaupun low risk, walaupun high risk, semua dia akan bagi. Kalau boleh dia akan, sebab kita bila kita trading, kita sebenarnya mencari peluang. Bila peluang tu ada, tetapi kita nampak peluang tu macam high risk kan, tapi kita rasa macam oh ni akan naik, dan kita bagilah. Yang paling penting sebenarnya kita tidak perlu entry setiap kali. Itu penting sebenarnya. Sebab itu dekat dalam channel ni saya tidak menekankan kita menjadi full time trader yang
duduk depan PC sentiasa tak. Kehidupan trader ni sebenarnya korang boleh urus masa. Kalau kata full time trader, korang boleh urus masa korang. Korang boleh jadi, orang kata korang boleh be family man, korang boleh spend masa dengan family, korang boleh fokus on belajar agama dan sebagainya. Trading boleh benda ni. Cuma dekat luar sana terlalu banyak orang yang programming korang dengan satu benda yang sangat, saya rasa it's not relevant lah untuk orang menjadi macam tu. Basically kalau kata apa yang korang nampak dekat luar tu adalah, yang banyaknya adalah konten. Sebab kalau kata kehidupan korang, sebenarnya pada saya, tak tahulah setiap orang masing-masing ada apa orang kata goal masing-masing. Macam saya punya goal adalah saya nak time, saya nak masa yang berkualiti. Apa gunanya kalau ada duit tak ada masa? Apa gunanya ada duit tapi kesihatan tak ada? That's why saya focus on that. Okay, sebab saya dah melalui, saya rasa it's not worth it korang 24 hour menghadap sampai korang sakit, korang tak ada masa dengan family. Saya rasa itu adalah satu perkara yang sangat bodoh. Yang saya boleh terjemahkan, saya bagi tahu dekat korang supaya korang tak buat kesilapan most of trader buat, termasuk saya. That's why saya kata cara ni dapat membantu korang lah. Macam ni saya bagi entry 2 hari yang lepas. Kita bagi fast entry kat sini, entry boleh pergi sejauh ni, dan TP boleh pergi sini. Plus itu saya bagi lagi kan tambahan satu tadi saya rasa tadi kot 107 saya bagi tadi. 107 dalam pukul 4 macam tu saya bagi tadi. 107 300. Kita tengok play kat sini, kita boleh nampak dah dia pergi mana, nampak? Dia pergi mana, dia turun kan. Ni starting ni. Ni starting point saya bagi, dia turun almost lah. Ni tak kena. Tapi yang ni kena. And then TP 1, 2, 3, 4 kita bagi TP. So at least korang boleh tengok, oh apa yang berlaku kat sini. Oh dah kena, dah jalan. Tak perlulah makin-makin. Dan plus adalah spot punya entry. Untuk dalam circle premium ni ada spot punya entry kita bagi. Dan korang boleh, bila kita live tu korang, siapa yang berada dekat dalam spot dalam kita punya premium, korang ada setiap every month korang ada slot untuk sesi consultation dengan saya. Percuma kita bagi. Setiap bulan kita bagi. Jadi korang boleh tanya, korang boleh improve, korang boleh tanya dekat dalam tu. So ini kelebihan. Dan plus kita bagi lagi indikator. Baru-baru ni kita ada release juga indikator. So indikator ni kita bagi khas untuk siapa yang dekat dalam premium kita. So kalau siapa yang tanya tu, nanti korang tengok, siapa yang tengok recording ataupun yang tengah tengok live, itulah beza dia. Hopefully dapat membantu jawapan macam tadi. Kita bagi WST kan. WST. So tadi ni saya bagi public entry kita kat sini. Okay, entry kita WXT boleh pergi dekat 102. Ataupun kalau kata korang nak spot kan, okey je. Kalau kata korang nak masuk dekat, kalau kata korang nak masuk untuk fast entry. Okay, fast entry. Nak masuk kat sini pun boleh. Tapi tadi saya tak record pula. Saya tak letak pula dekat kita punya public punya tu. Saya dah post tadi, tapi tak apalah. Mana yang ingat dekat dalam ni ingat. Nanti saya biarkan macam ni. Okay, so kita ada 20% lagi. So 20% is a lot lah kalau kata modal korang besar. Kalau kata modal mungkin dalam paling rendah $100 kan. At least korang dah dapat dekat $20 lah kat situ. Nampak sebenarnya persen tu tinggi, tapi kalau modal kita kecil, dia nampak kecil lah. Sebab ramai yang kata, fikir macam mana nak dapat modal besar dengan modal kecil. Modal besar, modal kecil, untung besar ni, dan cepat. Dia terpakai dekat future saja. Tapi kalau kata korang modal korang kecil, korang ada masa, korang boleh profit dekat spot. Itu kena faham.
That's why kenapa dekat dalam ni saya banyak bagi feature, sebab most of yang kadang-kadang diorang tak ada modal yang besar. Kalau kata dulu, siapa yang modal besar, memang saya suruh kata pak je dekat spot. Orang kata time waktu yang betul lah. Bukan kata waktu yang tak betul. At least kalau kata kita ada modal yang besar, kita nak pak dekat spot tak ada masalah. Tetapi bila modal kita kecil, below than 500 ataupun below than 1000, the fastest way kita boleh grow kita punya capital is by futures. Itu cara dia. Tetapi kena ingat, futures ni sangat berisiko. Sangat berisiko. Dia boleh tinggi, dia boleh flip kan kita punya portfolio tu daripada 10. Kalau kata korang tengok, saya ada share kan, saya punya student. Itu account yang saya tak pasti account ke apa. Sebab untuk student, diorang kena settle kan, diorang kena trade. Ada 3 account yang diorang kena flip kan. Untuk student yang khatam, okay, yang finish, yang grad, dia akan dapat sijil pengiktirafan daripada kita. Dia perlu lakukan untuk flipkan 3 account. Itu dia punya task lah. Bila dah flip, dah siap, lepas tu dia akan dapat pengiktirafan daripada kita. Dapat sijil semua. Daripada 10, dia kena grow kan. Mula-mula stage dia 100. Lepas tu stage dia 1000. Itu cara untuk grow kan lah. So, kalau kata korang daripada futures, nak grow kan, boleh. Tetapi risiko dia tinggi apabila korang tak ada ilmu. Tapi kalau kata sport, modal kena besar. Kalau kata nak rasa untung. Tapi of course kena ada ilmu juga. Tapi dia tak seberat futures. Faham tak? Okay, hopefully korang faham lah. Saya tak boleh lama ni. Okay, so kalau kata ada soalan, korang boleh komen. Okay, saya akan komen dekat ruangan kat bawah. Tapi yang tengok recording, korang akan tengok video ni dekat YouTube. Okay, so korang boleh komen kat bawah ataupun korang boleh komen dekat kita punya group chat. Okay, so insyaAllah semoga hari ni punya video bermanfaat untuk korang. Kita akan jumpa besok pagi. Okay, insyaAllah besok. Saya hari ni 3 hari dah sebenarnya. 2 hari kita dah 2 hari ni saya tengok statik je kat situ kan. Lepas tu 2 hari ni pun saya busy. Jadi hari ni pun tadi dalam pukul 9 lebih kot. 9 lebih saya tak pasal tadi. 9 lebih balik sampai, and then tu saya kata penat ni malam ni. Tapi insyaAllah korang makin lah. Hopefully dengan adanya makin ni yang saya bagi ni dapat sikit sebanyak membantu korang. Yang mana yang ada, hopefully membantulah. Okay, hopefully membantu. Mana yang student kalau kata ada yang baru tahu fikir kena buat account tu, korang boleh tanya admin untuk tanya macam mana nak dapatkan kita punya sijil tu. Okay, student yang dah finish memang akan dapat sijil. Syarat dia korang kena grow kat account. Grow kat account daripada ni, and then nanti korang akan dapat sijil. Automatic based on daripada level lah. Kita ada L1, L2, L3, level 1, 2, 3. Level tu ditentukan by berapa banyak kita flip. Okay, so thank you yang mana join. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Ingat guys, be